Happy birthday to you. Happy birthday to YB Sadi. Yeah. Happy birthday to you. Terima kasih. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki YB, dikelilingi orang-orang yang disayangi. Betul. Kenalah dengan YB tu, Young Birthday. YB, Ya, kita nak tahu YB kaki saiz apa YB? 10.5. Kenapa? So orang apa sebab kita orang plan nak beli kasut basikal yang lain jugalah. Itu tak apalah. Tak ada orang boleh bertanding dengan kasut basikal yang telah dibelikan. Hantarlah kasut apa pun, takkan YB takkan tukar YB. Kalau kasut basikal tak boleh, macam mana dengan kasut roda? Kasut roda YB layan tak? Stocking ada stocking. Dia apa yang best bila kita tengok yalah dia orang ada buat celebration sikit, makan-makan. Lepas tu bila Bella menghadiahkan YB kasut basikal tu yang katanya kasut YB pakai daripada 2018 YB Betul. Yang tahun 2018 tu adalah kasut pertama saya. Lepas tu saya dah pakai berkali-kali. Kalau tengok sekarang dia macam dah rapat dan koyak. Jadi saya tetap setia pakai. Kenapa YB tak mampu ke macam mana YB? Bukan takkan YB. Saya bila selagi boleh pakai, selagi itulah saya pakai. yang Saya tak pernah cakap, tak pernah kongsikan pun. Sebab tu saya tak tahu macam mana dia boleh baca otak dan minda saya. Tapi maknanya Bella dia observe lah YB. Dia tengok apa YB pakai kan. Apa macam sebab YB bawa nama Bella juga ni kan. Jadi pakai yang elok sikit lah. Betul lah, sama-sama tu kena jaga nama sama-sama lah. Betul. Saya nak tanya YB, kalau kita nak ajak YB pergi tengok bola final Johor lawan Sabah boleh YB? Weekend ni, weekend. Yes, this weekend. Itu nanti kita tepi nanti. Nanti bincang lah. Sebab YB kata daripada rumah dia boleh jogging ke stadium. Oh dekat. Ya. ini ibarat Adalah korang dengar. YB fight dengan Bella lah, Sabah dengan GTT. Itu. Dia tak boleh fight. Sabah dengan Johor ni berpisah tiada. Sweet lah. Aduh, aku ni kalau jadi Bella, aku masuk Minang dah YB. Dek kerana sweetnya YB ni. Aduh. Alright YB, apa-apa kita ucapkan tahniah untuk half marathon itu dan juga selamat hari lahir YB. Semoga yang baik-baik saja dan apa yang Nabi cakap tadi pun didekatkan dengan orang yang baik-baik. Betul. Dan segalanya apa YB ni akan dipermudahkan YB. InsyaAllah. YB. Selamat pengantin baru. Deng. Assalamualaikum YB. InsyaAllah doakan. Amin. Terima kasih YB.